Hello, what's up guys? Guys, hari ni saya ambil peluang hari Minggu nak makan dekat Bumbu Babah. Dah lama dah tahu dia orang ada kedai kat sini. So, ada beberapa menu yang saya nak try, yang urat-urat tu dengan dia punya paru belada. Jom guys, kita pergi sana. Alhamdulillah. So, saya dah try tadi. Kita orang ambil set VIP A, harga lebih kurang dalam RM44. Lepas tu saya tambah satu paru belada, jadi dalam almost RM50 lah. So makanan dia okey, nasi semua panas, suasana dalam kedai pun selesa. Siap ada orang mengaji-mengaji lagi. Dua menu yang saya boleh puji kat sini. Yang pertama, dia punya gulai urat dia tu. Gulai urat tu memang rasa lemak dia, urat dia pun lembut dan cukup rasa lah. Dan yang kedua yang saya boleh puji juga adalah paru belada. Dan sebaik saya order paru belada, dia ni rasa sangat rangup, pedas-pedas dan berbeza dah dengan macam kita pakai nasi lemak paru tu. Biasa paru kita tu tak apa rangup. Sini dia buat rangup betul. So itu antara benda yang boleh puji lah. Korang kalau biasa makan kat sini, cuba komen apa lagi lauk yang saya kena order next time kalau saya nak datang.